Kereta Porsche Cayman datang kita punya kedai Drex. Untuk buat apa? Dia datang untuk upgrade Android system. Lepas upgrade player ni, apa ada dalam, mari kita tengok. Google Map. Ini navigation you boleh pakai map ataupun you pakai voice. Lagi YouTube dan juga Play Store, dan download app semua boleh masuk sini. Lagi radio pun ada. Lagi boleh tengok movie. Ini dia punya screen memang cantik ni. High resolution. Lagi dia boleh buat Apple CarPlay punya function ataupun Android Auto ni. Just link you punya iPhone. Kawan, kalau siapa-siapa ada kereta Porsche nak upgrade Android system macam ni, boleh datang jumpa kami Drex.